Ramai calon PTD gagal bukan sebab mereka tak pandai, tapi sebab mereka tak tahu apa sebenarnya yang dinilai dalam ujian psikologi PTD. Soalan psikometrik ni nampak mudah, tapi sebenarnya ada teknik dan perangkap tertentu. Kalau jawab secara hentam atau terlalu ikut emosi, risiko untuk gagal memang tinggi. Saya nak kongsi satu testimoni daripada calon PTD sebelum ni. Dia kata, rujukan ini sangat membantu. Saya faham apa yang diuji dan cara jawab. Alhamdulillah saya lulus. Sekarang tunggu PAC. Sebab itu ramai calon sekarang mula buat persediaan awal dengan rujukan yang betul. Dalam rujukan penilaian psikologi PTD M9 ni, anda akan dapat contoh soalan beserta jawapan huraian, tips untuk elak perangkap soalan psikometrik dan panduan macam mana nak jawab dengan lebih yakin tanpa stres. Kalau anda betul-betul nak rebut peluang jadi pegawai tadbir diplomatik, jangan tunggu sampai saat akhir baru nak mula prepare. Tawaran ni pun hampir tamat. Kalau nak dapatkan rujukan ini, pergi tengok dekat profil TikTok Kerja 4U sekarang.